Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. In my first video hari ni aku nak unboxing Mega Multipack Mesh Attacks 2526 yang aku baru beli tadi. Harap-harap ada yang manis kita akan dapat kejar untuk player-player yang ada autograph card dia, okey? Tanpa buang masa, let's go to the video. Okey, aku dah siapkan gunting untuk kita gunting benda ni. Kita gunting dulu. Apa yang aku kejar dalam ni adalah kad-kad yang ada autograph yang mahal, boleh dikatakan. Memang patut dikejar. Okey. Ni dia. Mesh Attack. Dalam ni kita dapat 4 pack yang mengandungi 48 kad. Okey. Jadi tak berapa masa kita buka. Okey. Kosong Okey, dalam ni kita ada 4 pack macam yang aku cakap tadi. Dan juga dia bagi kita satu special pack. Okey. Dalam antara 4-4 ni, korang rasa mana yang ada autograph yang hit mahal-mahal? Okey, kita susun dulu. Ni adalah kita buka first pack kita dulu. First pack kita ada car yang manis-manis. Manis-manis ke guys? Pertama, dia datang dengan Marcos Llorente. Okey, Rafinha dia sini Barcelona punya player. Kenneth Taylor. Okey, FC Porto. Balik pula. FC Porto dah dia dengan. Okey. Samu daripada FC Porto. Okey, kat lawa ni Luca Ranieri. Lawa defender, kat defender. Okey, Alejandro Grimaldo dah kita ada. Rodri daripada Manchester City. Okey, Lincana Rangers FC. Gitu. Okey, Otamendi, Kobel, Hugo Ekitike, McGinn. Okey, dalam pack first kita dapat biasa-biasa, belum lagi yang hit besar. Okey, kita pergi pada pack yang kedua. Semoga yang manis-manis. Yang manis-manis lagi Okey, kita dapat Rafinha lagi. Oh, sama Kenneth Taylor. Oh, McKennie. Oh my god. Wow. Okey, Hall Flame daripada Drogba. Okey, kad dia memang lawa. Memang lawa. Drogba, Mesh Drogba. Kalau kau tanya aku tim mana ni, aku pilih Chelsea Semat gila. Kita sleeve kita ambil sebab aku Chelsea. Kita ambil. Memang kena ambil Chelsea ni bro. Hall of Flame daripada Didier Drogba. Susah sikit pula nak masuk dia. Okey, cun. Okey. Lawa. Sumpah lawa. Memang lawa. Kita pada Neymar. Kita ada. Okey, biasa ni kat Rodri tadi. Macam tadi FC Rangers. Kita ada Otamendi, Frankfurt punya rencana. Kita ada Ollie Watkins. Okey, pack yang kedua kita. Boleh tahan Tapi yang kita kejar adalah, dah aku cakap tadi, kita cari autograph daripada player-player. Okay,
Pack yang ketiga. Dekat dalam pack ni adalah player autograph. Oh, kau nampak Chelsea kat situ. Chelsea. Okey, kita ada Jack Oblak. Okey, Napoli. Lincah Napoli. Oh, Alphonso Davies. Oh, terbalik. Oh, Cody Gakpo. Okey, kat counter attack daripada Harvey Elliott. Ini Liverpool Liverpool. Okey, kita ada. Okey, midfield daripada Real Madrid, Toni Kroos. Okey, kita ada Pickford. Ada gula daripada Real Madrid. Okey, dan kad itu. Okey, James. Chelsea. Okey, ini pack yang ketiga kita. Okey, boleh tahan. Biasa-biasa. Adakah pack last kita ni, last pack magic kita ni adalah yang terbaik? Adakah autograph tu berada di sini? Okey, belakang ada PSG. Okey, first dia daripada Hincafe. Okey. Upamecano. Lincana Napoli. Defender daripada kelab mana ni? FC Rangers. Griezmann. Grimaldo. Okey, Mohamed Salah. Hendrik. Odegaard daripada Arsenal. Dan juga Lucas Berardo PSG. Itu je daripada pack yang keempat. Adakah pack special ni ada yang baik bagi, yang bagus-bagus? Kita tengok apa yang kita dapat. Okey, kita dapat Musiala, Ball Master Musiala. Kita ada Sabino daripada Manchester City. Okey, Gavi ni antara player muda yang aku suka. Dan juga kita ada Joe Neves. Okey, itu saja kita dapat 4 ni. Dan juga yang kita dapat adalah Didier Drogba, geng. Didier Drogba memang lawa untuk ni. Apa yang kita dapat dekat dalam ni, tapi kad dia memang lawa. Starboy daripada Joe Neves, Gavi, Savio dan juga Musiala. Okey, itu saja untuk video kali ni. Make sure korang follow, subscribe dan juga like video ni, okey?